Kapasiti besar, siap ada fast charging dan siap ada lampu kecemasan. Yang ni power bank yang ngam untuk korang bawa pergi camping. Power bank ni cas sekali korang boleh pakai banyak kali. Siap ada built-in kabel dekat bahagian belakang. Kalau korang lupa bawa kabel pun tak ada hal, korang boleh pakai je kabel macam ni. Tapi dia agak pendek sikit. Untuk pakai kecemasan memang ngam. Yang ni power bank kapasiti besar dari Yisen. Power bank ni dia support fast charging. Jadi kalau handphone korang yang jenis support cas laju, korang boleh pakai power bank ni. Cas kejap saja untuk penuh. Dekat bahagian sini dia ada display tau. Korang boleh tengok berapa persen bateri yang tinggal. Boleh monitor dekat sini berapa lama bateri nak habis. Yang ni butang untuk on off. Untuk hidupkan korang tekan je dekat sini. Dan dekat bahagian sini panel dia ni dia ada tempat port untuk fast charging. Dekat bahagian oranye ni korang boleh cucuk kabel yang jenis fast charging. USB jenis type A. USB jenis type C dekat bahagian bawah. Kiri kanan USB type C. Dan dekat bahagian sini dia ada satu lagi USB type A yang jenis cas biasa. Kalau korang nak cucuk fast charging, korang boleh guna salah satu ni. Baru korang dapat cas laju. Tapi kalau korang guna dekat bahagian belakang kabel dia ni pun sama, korang akan dapat fast charging juga. Sebab kabel dia ni support fast charging. Dekat bahagian dalam dia ni warna oranye macam ni. Yang ni dia ada banyak kabel tau yang dia standby. Kabel jenis micro USB dekat bahagian sini. Bahagian sini USB type C. Bahagian sini untuk iPhone. Dan bahagian sini type A punya kabel. Semua ni korang boleh pakai tau. Bila ada semua macam ni memang ngam. Semua device korang boleh charge dekat satu power bank ni saja. Korang tak perlu risau kabel tertinggal dekat rumah. Semua ada dekat sini. Kalau korang pakai handphone lama yang jenis pakai port yang jenis micro USB macam ni, korang boleh pakai yang ni, yang jenis micro USB. Kalau korang bawa pergi camping, kalau kecemasan, korang boleh jadikan power bank ni sebagai lampu kecemasan. Tekan je dia punya switch ni 2 kali, lampu kecemasan akan nyala macam ni. Kalau dekat tempat gelap, lampu dia ni dah cukup untuk jadi lampu kecemasan. Korang boleh adjust dia punya brightness, boleh jadi terang dan boleh jadi klik-klik macam ni. Yang ni sesuai pakai bilik emergency. Kalau korang tersesat dalam hutan, korang boleh pakai lampu ni untuk bagi orang lain alert. Lampu dia ni korang boleh tutup dan buka macam ni. Bila tutup, dia akan sekata macam ni. Siap ada handle macam ni, mudah untuk bawa mana-mana. Boleh pegang macam ni. Bila korang pegang macam ni, korang boleh pakai dia punya lampu ni. Boleh jadi lampu gantung. Untuk fast charging, dia support 60 watt fast charging. Jadi untuk handphone yang support fast charging, power bank ni memang ngam. Jadi kalau korang nak cari power bank yang jenis kapasiti besar macam ni dan ada fast charging, siap ada built-in kabel, korang boleh check power bank yang ni. Memang padu. Boleh check dekat link video.